ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Harjazi atas ilmu bimbingan dan sokongan yang diberikan sepanjang pembelajaran. Dedikasi dan kesabaran pensyarah menjadi inspirasi dalam usaha menimba ilmu. Semoga segala ilmu yang dicurahkan Allah saja yang membalasnya. Terima kasih. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan dan pembangunan negara. Mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah menjadi pencorak utama dalam pembentukan sasiah dan jati diri generasi muda. Dalam era globalisasi yang mencabar ini, peranan guru semakin luas merangkumi pelbagai aspek seperti pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, etika dan kerohanian, pembentukan identiti nasional serta pememukan semangat patriotisme. Oleh itu, seorang guru bukan sahaja berfungsi sebagai pendidik tetapi juga sebagai pembimbing, pemimpin, motivator dan ejen perubahan yang membawa dalam corak masa depan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Idrus dari kelas Pendidikan Islam akan membentangkan 6 peranan guru dalam pembangunan tadbir urus insan dan kewarganegaraan yang merangkumi kesemua aspek berikut, iaitu yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua, aspek kemahiran berfikir, yang ketiga, aspek kemahiran memimpin, yang keempat, aspek etika dan kerohanian, yang kelima, aspek pembentukan identiti nasional, dan yang terakhir, aspek patriotisme. Mari sama-sama saksikan pembentangan saya. Baiklah, bagi aspek yang pertama, iaitu aspek pengetahuan. Guru berperanan sebagai pendidik yang menyampaikan ilmu kepada murid secara sistematik dan berkesan. Guru tersebut menguasai kandungan subjek yang mereka ajar dan menyampaikannya dengan jelas sesuai dengan tahap murid. Kemudian, guru juga menyesuaikan pendekatan pengajaran berdasarkan perkembangan kognitif murid. Ini dapat membangunkan pengetahuan asas dan lanjutan seperti sains, matematik, teknologi, bahasa dan kemanusiaan. Ini juga termasuk di dalam subjek pendidikan Islam. Bagi aspek yang kedua pula, kemahiran berfikir. Guru merangsang pemikiran kritis, kreatif dan reflektif dalam kalangan murid. Melalui apa? Yang pertama, penggunaan soalan aras tinggi, HOTS, dalam pengajaran harian. Ini guru boleh menerapkan dalam kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KBAT. Kemudian, guru juga boleh menggalakkan murid menilai maklumat, kemudian membuat inference dan menyelesaikan masalah tersebut. Guru juga boleh mewujudkan persekitaran bilik darjah yang terbuka. Contohnya, guru memberi ruang kepada murid untuk menyuarakan idea dan pendapat mereka. Dengan ini, mereka dapat mengeluarkan idea-idea yang bernas daripada diri mereka sendiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ke aspek yang seterusnya, iaitu aspek kemahiran memimpin. Siapakah guru? Guru ialah pemimpin dalam bilik darjah dan komuniti sekolah. Mereka adalah contoh tauladan dari segi apa? Disiplin, kepimpinan dan integriti, iaitu amanah. Guru juga membangunkan sifat kepimpinan dalam kalangan murid itu sendiri melalui pelantikan pengawas, ketua kelas dan pengerusi kelab. Jadi,
Apakah tugas guru ini? Gurulah yang akan membimbing murid merancang dan melaksanakan aktiviti co-kurikulum secara tersusun. Ini akan menambah pengalaman murid itu sendiri melalui pengalaman guru tersebut. Di samping itu, dari segi aspek etika dan kerohanian pula, guru mendidik murid menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Guru juga akan menanamkan nilai-nilai murni seperti kasih sayang, kejujuran, tolong-menolong dan toleransi di dalam setiap diri murid tersebut. Guru juga akan membimbing murid mempraktikkan adab dalam pergaulan, tutur kata dan tingkah laku mereka. Seterusnya, guru juga akan menyediakan bimbingan agama dan moral melalui pengajaran nilai dalam setiap subjek, terutamanya subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Baiklah para penonton, adakah anda masih bersama saya? Alhamdulillah, jom kita teruskan. Guru yang membantu membina jati diri murid sebagai rakyat Malaysia yang berwawasan. Guru juga mengajar sejarah dan budaya di Malaysia bagi memupuk kecintaan terhadap tanah air. Selain itu, guru akan menerapkan konsep rukun negara dan prinsipnya dalam kehidupan seharian murid bagi mempromosikan perpaduan antara kaum, etnik dan agama melalui aktiviti integrasi di sekolah. Ini termasuk dalam aspek pembentukan identiti nasional. Dan yang terakhir ialah aspek patriotisme. Di dalam aspek ini, guru memainkan peranan penting dalam menyemai semangat cinta dan setia kepada negara. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Baiklah, guru akan mendidik murid tentang sejarah perjuangan kemerdekaan dan tokoh-tokoh patriotik. Ini bagi menanamkan semangat mempertahankan kedaulatan dan maruah negara kita. Guru juga akan menganjurkan aktiviti seperti nyanyian lagu patriotik, perarakan Hari Merdeka dan pertandingan esei kenegaraan. Ini selalu berlaku pada sambutan Hari Kemerdekaan yang disambut di setiap sekolah. Secara keseluruhannya, peranan guru melangkaui tugas mengajar di dalam bilik darjah. Mereka bertanggungjawab membentuk generasi yang berilmu, berfikiran kritis, beretika dan berjiwa patriotik. Guru menjadi tonggak utama dalam usaha melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Dengan memainkan peranan dalam
pelbagai aspek tersebut, guru akan dapat membantu melahirkan warga negara yang bukan sahaja cemerlang dalam sesi akademik, malah turut mempunyai semangat cinta akan negara, berintegriti dan mampu memimpin bangsa ke arah masa depan yang gemilang. Maka, jasa dan sumbangan guru hendaklah sentiasa dihargai dan diberi pengiktirafan sewajarnya. Sekian sahaja perbincangan saya kali ini. Sekian, terima kasih.